Bismillah, Assalamualaikum. Dunia tempat ujian sahabat-sahabiah kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah pergi. Tengok buku ni. Tengok dengan cara penulis ini bukukan buku ini. Tengok dia macam ada tempat juzuk, dia ada tempat untuk kita menanda tempat-tempat bacaan yang sudah kita baca dan akan kita baca, kulit buku dan ada sinopsis. Juga tengok dengan ilustrasi dia tu. Dan yang paling penting isi. Suka duka kita nak beralih kepada siapa untuk kita riliskan suka duka kita. Kita nak bercerita pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nombor satu. Dan rujukan di sini sahabat. Kita nak baca dalam Quran, bagus. Tetapi kita nak olahkan tu, kita tak pandai. Jadi kita dah ada buku macam ni, jangan lupa ambil peluang, beli dan simpan. Hadiahkan juga pada tempat-tempat seperti sekolah, library sekolah, kelas-kelas anak sekolah dan sebagainya. Wallahualam, mudah-mudahan menjadi satu rujukan. Tengok secara dekat. Kamera saya tak berapa cerah tu, insya-Allah.